Halo semua, halo. Okey, nama saya Jason Kang. Saya biasa saya akan terangkan pasal project management dan engineering. Dalam video ini, saya nak kongsi berdasarkan pengalaman saya pasal 3 perkara yang korang wajib ingat sebagai project engineer. So, mungkin korang fikir, project engineer buat apa ya? Adakah best jadi project engineer? Okay, so I wouldn't say it's best and I also wouldn't say that it's the worst. Kenapa? Sebab ini memang satu profession yang korang boleh banyak belajar pasal technical, pasal project management dan sebagainya. Ini memang satu langkah pertama yang korang nak expose kepada project management. Korang mau jadi project engineer. Okay, so 3 perkara. Tapi jangan lupa subscribe dan share video ini. Yang pertama adalah bersedia nak jadi punching bag. Sebab ada banyak stakeholders atau banyak pihak akan cari korang. You kena bersedia tau. Okay, bersiap sedia untuk menerima sebarang soalan ataupun sedia untuk dipersoalkan oleh subcon, contractors, client, you punya project mate, admin dan sebagainya. Kenapa? Sebab you adalah point of contact. Maknanya semua orang ni akan cari korang. Wow. Okay, that's why ini adalah memang perkara yang sangat susah dalam project management, especially you are the fresh grad. That's why bersedia nak jadi punching bag. Okay, boleh bina satu mentality atau minda yang lebih kental, lebih tabah. Okay, nak jadi project engineer. Alright, so ini langkah pertama atau aspek pertama atau perkara yang pertama. Okay, yang kedua adalah apa? Okay, kena pandai multitasking. Multitasking apa? Boleh buat banyak kerja secara serentak. Okay, mungkin kau tanya, ini bukan dalam SME ke? Ya, betul SME. Tapi kalau ni syarikat besar pun sama. Sebab kan you macam point of contact. Kalau you tak cukup orang, you kena buat design juga. Okay, kena pakai AutoCAD juga. Pandai faham macam nak baca drawing dalam PNID contohnya, shop drawing dan sebagainya. Okay, ada banyak benda lah. Apply permit pun mungkin korang kena apply. Sebab you punya safety officer dia absent ataupun dia tak datang ke semua ni kan. Semua ni kena pau. Maksudnya kena ambil semula, okay? Kena buat semua ni. Memang cukup stres. Tapi ini memang antara ciri-ciri yang korang perlukan sebagai project engineer. Okay, I know that the other profession also perlukan multitasking, tapi project engineer memang sangat biasa. Okay, yang ketiga adalah apa? Paling penting pada pendapat saya adalah jangan lupa pergi site. Kenapa? Sebab banyak project engineer ni dia tak suka pergi site. Dia kata malas lah pakai safety shoe ke, pakai helmet ke. Okay, so lain kali mereka jadi desk engineer. Okay, apa itu desk engineer? Kat desk sajalah. Okay, berteban dengan desk saja. Ataupun berteban dengan laptop ke office saja. So, korang tak akan dapat experience masa kat site. Kenapa kena pergi site? Senang je, you pergi site kan, you boleh faham ataupun lebih faham apa yang sedang berlaku kat sana. Lepas tu, korang boleh bagi cadangan berdasarkan apa yang korang nampak kat site ni. Contoh nak buat design, nak macam nak install scaffolding. Kalau orang kat site kan kata, macam nak install scaffolding sebab ada benda block kat sana. So, of course, you kena pergi. Kalau you dah pergi kan, you nampak, itu senang je. Okay, so korang boleh install scaffold macam itu. Okay, supaya ini tak akan block ataupun tak akan merosakkan barang atau bahan yang kat sana kan. Okay, so kat site ni korang kena jaga-jagalah sebab memang ada banyak property atau asset yang korang kena jaga dan pastikan jangan rosakkan. Okay, especially itu adalah hak milikan kontraktor lain. Okay, so ini kena ini memang benda yang kita kena jagalah. Okay, so 3 perkara. Yang last ini adalah pergi site. Okay, jangan lupa pergi site. Jangan malas dan jangan takut berpeluh ke ataupun penat ke. Okay, dan sebagainya. Alright, so memang 3 perkara yang saya nak share sebagai project engineer ataupun dulu saya kerja sebagai project engineer kat Singapura dan dulu sebelum ni saya kerja sebagai design engineer kat Malaysia juga. Alright, so ada sebarang soalan dan dia boleh letak komen saja kat ruang komen kat bawah dan saya akan reply. Okay, so semoga berjaya dan jangan lupa subscribe untuk konten yang berkaitan dengan project management, safety, engineering dan so on. Alright, see you in the coming videos. Bye bye.